Kita cari duren, cari duren, cari duren. Haha, ini dia. Sudah dapat duren. Ada sebiji lagi. Banyak yang belum jatuh. Duri ni tak banyak nih. Tak banyak duri. Kamu mau jatuh nih. Ini dia. Ini durian tembaga. Rambutan masih hijau-hijau. Yes. Ini banyak nih. Rambutan banyak, durian pun banyak nih. Alah, ini ada. Aduh, banyak yang muda. Tuh, cantik. Cantik, tangkai dia mesti cantik. Durian yang baik, tangkai dia mesti baik. Wah, ini baik. Allah, baik ke tak baik ni? Oh, baik, baik, bagus. Ini bagus. Bagus. Yes, bagus. Tapi kecil buah dia. Satu lagi. Dua-dua tu angkat. Ni. Jadilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, ini adalah durian tembaga yang saya tanam juga dulu. Isi dia walaupun dia durian kampung tak sama dengan Musang King atau Blackthorn, tapi rasa dia tu melekat rasa dia. Melekat. Dia ada pahit-pahit dia sikit ya. Memang enak. Saya suka durian ni macam ni. Ini durian ni tak tahu apa nama durian ni. Dia duri ni tak banyak. Warna dia pula kuning. Macam buah cempedak pun ada. Mari kita belah tengok. Oh, lembut. Lembut. Ini si dia, kuning. Ini si dia. Okey dah. Stop. Rasa dia sedap juga, tapi lembik. Yang ada puluh dengan durian, bekas ni tak ada. Ya. Dia boleh makan tadi? Ha. Boleh makan?